Para hadirin sekalian, bila cakap pasal scam ni, satu yang agak menakutkan kita sebenarnya. Para hadirin, dalam satu tahun ada 365 hari. 365 hari ni, satu hari duit rakyat Malaysia kena scam ialah mencecah 7 juta ringgit. Satu hari. So tuan-tuan dan puan-puan, darab je lah 7 juta tu darab 365 hari setahun. Berapa? Tuan-tuan dan puan-puan, saya pilih untuk bersara awal ni kerana perjuangan saya untuk mendidik tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin meneruskan perjuangan saya 100% untuk mendidik tuan-tuan dan puan-puan. Semasa saya dalam pasukan, memang saya boleh juga jalankan misi saya itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam PDRM ni, pada ketika itulah saya terikat dengan tugas hakiki saya. My boss dia cakap, Rahmat, I don't care, you pergi mana pun, you bagi talk macam mana pun, kerja jalan. Maknanya siasatan jalan juga, tangkapan pun jalan juga, operasi pun jalan juga.